Hai, Assalamualaikum. I'm Joho Gamers. Welcome back to my channel. Okay guys, so untuk video kita pada kali ni, Zio sini. Tak apalah. Untuk video kita pada kali ni, kita akan main game horror dengan Zio. Kita akan main game Roblox School. Ni chapter 1 ya. Chapter 2 tu yang baru, kita tak main lagi. Chapter 1 dulu. Kita main chapter 1 dulu, okay? So dah lama dah Ira tak buat video kan. Okay, lagipun minggu depan nak periksa dah. Minggu depan start hari Khamis gitu. Baru Ira start periksa. So kita buat video kejap je ni. Apa Zio? Pusing. Okay lah, jom. Tanpa buang masa, jomlah kita start. Sini. Sini. Sabar. Tunggu dia tu. Okay, jom masuk. Ira tak tahulah game ni seram ke tak. Harap taklah seram. Takut. Zio kata dia tahu game ni. So kita main je lah ya. Bila nak start ni? 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. Jangan pusing-pusing lah Zio. Raya. Ira kan, tadi kita orang dah buka macam Discord tau, supaya kita orang boleh guna voice je nak cakap-cakap. Tak payah type. Tapi tak boleh, sebab Ira rasa memang kena guna laptop lah. Korang memang, korang pula, kalau kita guna Discord ni kan, siapa yang tahu, kalau kita guna Discord ni memang kena guna dekat laptop tak boleh guna dekat phone At around 2 o'clock every night in the biggest school in America, strange thing happen in this school. A group of friends want to solve this mystery, but tak boleh baca lagi. Tak apalah. School. Darah tu perkataannya. Where am I? Seramnya lah tempat ni, ya Allah. Looks like a scary place. Okay, I need find the manager room. Class E, find the manager room. Jom apa lagi? Jom lah. Jangan lambat. Jalan dulu. Jalan. Sini. Sini lah. By the way, kita tak lompat dalam ni. Aduh. Parah. Kenapa Ira kat depan ni? Jalan dah Zio. Kelas C. Ui, apa benda tu? Something lah. Benda tu. Jalan lah Zio ni pun. Ira pakai earbud, so macam kuat sikit ni. Kalau dalam video ni kuat suara dia, minta maaf Rasa macam ada apa benda tu siap. Benda tu Ira dah pelankan volume, tapi jap. Dah pelan. Just a friend. Teddy bear. Kena ambil ke? Robux. Tak nak. Gym room. The door is locked. Zio kat mana? There may be a key somewhere. Kat situ. Find the manager room key. Jomlah. Ni boleh buka tak? Tak boleh. Alah, kunci pula tak ada. Sinilah Zio. Kenapa lagi seorang ni? Di depan. Zio lah gerak dulu. Jalan lah. Dia suruh orang di depan. Okay, Haya. Dia kata dia tahu kan game ni. Biar dia pergi depan dulu. Gym room. Ni gym room. Zio ni tak payah cari ke sini lah. Kod lah ada. Buka pintu ni. Tak boleh. Find the key. Tak buka. Ni apa ni? Ni tak boleh. Seram lah. Dia punya suara tu. Ya Allah. Zio kat mana ni? Ira Ira kat sini. Zio kat mana? Zio, sini. Sorry. Nota apa ni? He knows me. He knows my place. He knows who I am. He knows why I came. He knows. Apa yang he knows? Apa benda pula jatuh dia ni lah ya. Saya tak nak kacau apa-apa.
Tak nak robot kat sini apa? Kunci. Ni apa? Nota lagi. You deserve it. Cara tambah 4. Ni nota ni. Oh, boleh ambil nota ni. Lah. You deserve it. Nota. Macam mana nak cari kunci ni? Semua tak nampak ni. Dia sangkut. Ira lag ke dia lag? Ira tak tahu. Buka. Ya Allah, vibe dia. Ni nota ni boleh ambil tak? Memang kena ambil ke nota ni? Oh, boleh ambil. He knows me, he knows my place, he knows who I am, he knows why I came. Apa benda ni Zio? Ni kenapa tiba-tiba jatuh ni? Kau tadi tegak ke? Kasih. Tak masuk lagi ni. 1 tambah 4 bla bla bla. Apa tu? Kertas apa tu? Oh, kertas ni. Kertas cakap-cakap. Sorry lah kalau Ira type ni. Kita orang tak ada Discord. Ada Discord tapi tak boleh guna kat phone. Kertas cakap-cakap. Ira cakap je lah. Apa benda tu? Jom ni kalau nak gerak boleh tak bagi tahu? Flashlight. Turututu. Ni ada nota lagi ni. Jom ni nota. This is not a school. Ada kunci. Dia kata ni bukan sekolah. Ya Allah, nak type pun. Dah sampai lah. Jom. Nampak? Jom. Lepas tu apa? Pergilah bilik tadi. Alah, dia ni. Lepas tu apa? Dah dapat kunci. Sini. Bisa ada benda kejar je ni. Aduh. Ui, suara dia. Sini. Buka. Asal banyak sangat nota kat Ira ni. Aduh. Buka pintu. There's the class B key on the table. Class B, let's go. Ni kena bayar ke? Bayar. Roblox, jom. Jump scare bla bla. Dalam main 2 orang je. Ikutkan Ipan kan nak masuk ni apa benda ni. Ikutkan Ipan nak join Ira punya video ni. Tapi dia kata bila Ira cakap game hantu je dia tak nak join. Dia takut. Okay, sini. Okay, Ira confident kali ni. Jom. Takut lah pula. Kelas B lah tu. Okay, jangan mati. Sini. Kat pintu. Ada apa ni? Tak ada apa pun. Ni apa ni? Ni flag. Ni Roblox. Tak ada apa-apa pun. Ni kunci apa ni? Zio dah ambil ke? Ira lag ke dia lag ni? Okay, kita start balik sebab tadi lag ya. Ira minta maaf lah ya. Baru nak ambil vibe seram, tiba-tiba lag pula. Okay. Ira nak baca yang first tu. Sebab tadi kan kita tak boleh baca kan. Nak sama baca. Okay, sekejap Ni tak ada lagi ni. This game has jump scares. Okay, ni sambung. But when they enter the school, they realize that the situation is much more dangerous and they do their best to escape. Suspicious sekolah ni. Sebab tadi Ira dah banyak kumpul-kumpul nota-nota dia cakap ni bukan sekolah ini bla 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 bla. Where am I bla bla bla. Okay, dah kita pergi sana-sana. Ni tadi I need to find the manager key. Ui, janganlah. Ni nota tadi. Manager key kat sini yang tadi.
Manager key. Dia ni. Tak boleh masuk. Kena pergi sana dulu lah. Find the manager room. Oh, macam tu pula. Apa benda tu, ya Allah. Oh, tadi dah tak nampak. Ingat bunyi-bunyi je. Ada kelibat bunyi. Okay, so far so good. Tak seram pun. Tak seram. The door is locked. Okay, dah patah balik. There may be a key somewhere. Ya. Ira ni confident je pergi depan dulu. Okay, Zio ambil lah apa ni. Macam mana nak ambil kunci ni? Tak boleh lompat bilik. Ambil lah nota tu. Jom bacalah nota tu. Oi, kuatnya dia bunyi. Okay. Jom. La. Okay, jangan risau, tak ada apa-apa. Bismillah. There's a class B key. Ni waktu Yara masuk kelas B ni lah. Tengah lag benda lah. Tak nak. Unlock the class B door and enter the room. Baik. Come on Zio, come on. Boleh simpan nota tu. Jangan baca banyak sangat. Nota tu pendek je punya ayat. Nota ni yang panjang. Okay. Tak ada kelibat ni. Tengah fokus ni kan. Bismillah. Okay, Zio masuk dulu. There has to be a gym key in somewhere. Find the gym key. Belakang ni ada gym key. Boleh buka ke? Locker ni tak boleh buka. Oh, dah jumpa dah. Okay, jom. Banyak cari kunci je. Tak ada jump scare lagi. Dia kata ada jump scare. Okay, tolonglah jangan lag kali ni. Tolonglah. Tengok tu dah mula. Aduh. Sabar Zio. Sabar. Jangan tinggalkan Nira. Takut. Okay, buka pintu. Ui, gelapnya apa ni? You are in the safe zone. The monster cannot attack you. What the monster? Kita kat safe zone dan monster tak boleh attack. Apa benda ni? Run away from school. Explore. Jom. Nak keluar ke? Nak keluar. Okay, boleh lah. Kita ambil good ending lah. Tak boleh. Tak apalah. Find the exit door. Okay. Sini. Tak nak. Takut lah. Pergilah jalan dulu. Zio jalan dulu. Sekejap. Zio jalan dulu, okay? Dia kata ada monster. Dia dah takut. Kenapa ke belakang? Seram lah. Kenapa ke belakang? Okay, kita bandingkan diri. Bapak benda tu. Tak berani. Alah, jalanlah. Okay, jom ikut Ira. Jom. Hantu. Tak lari lah. Lambat lah jalan. Find the exit door. Zio. Jalan mati. Patah balik. Kita try an error je ya. Sekejap. Kena dengar suara betul-betul. Sabar. Bapak dia. Oh, ni safe zone. Okay. Oh, no, the door is locked. Dah jumpa dah. I need find pula. Itulah tu. Find the key and open the door. Aduh, kunci pula tak ada. Tadi Ira dah jalan, Zio pula jalan. Dia ni jalan lah. Jalan. Ciu. Jalan lah Zio. Jalan. Ira tolak ni. Tolak.
Pergi. Yelah Ira pergi lah. Dia ni. Okay, jom. Apa tu? Takut lah mak. Kejap. Wish. Jangan carut. Tak baik. Wih, dia kat situ lah. Ira nak pergi sana. Dia boleh tinggi kat situ. Yo. Sini safe zone. Jangan risau. La ilaha illallah dia ni. Tak, hantu tu kat situ. Kan seorang tarik perhatian dia. Zio ni memang lah. Ira nak pergi sana. Dia hantu tu masalahnya. Kejap. Okay, macam ni. Aish. Okay, sama-sama. Jom. Macam nak cari kunci ni? Sini. Ni ada pintu ni apa ni? Ini betul tadi. Oh, tempat tadi. Okay. So safe zone tadi ada 2 Ayo. Lari Zio, lari. Kenapa dia buat ke sini Zio? Aduh. Zio ni. Jangan mati. Tut. Sini safe zone. Sekejap tengok ni. Intens sikit. Ayo. Boleh tak jangan lalu kat sini? Seram lah. Sana boleh jalan tak? Oh, sana jalan lagi. Okay, tak apa. Kita pergi sana. Oh, ini safe zone. Sana lah Zio. Sini ada apa? Ui. Tak nak. Mana Zio ni? Aku nak pergi jalan mana ni? Susah aku je ni. Sabar cik hantu. Sabar. Lah, mana dapat kunci? Okay, jom masuk. Dia dapat kunci dulu. Aduh. I need find a key for open the door. Lagi sekali. Apa ni? Hope this is the exit door. Tak nak macam ni. Open the lockers. Okay, boleh open locker. Sekejap. Jangan jump scare. Sekejap tu. Dah jumpa dah. Okay, pergi buka pintu. Salah. Sana. Bukan situ. Situ tempat kita masuk tadi. Sekejap. Jalan lah. Oi. Aduh. Memang suruh Ira masuk dulu. Memang betul lah. Ya betul. I need solve this puzzle. Puzzle apa pula? Puzzle apa ni? Ya Allah. Puzzle. Tekan tak? Boleh sakit jantung macam ni. Itulah tu. Sekejap. Boleh buka. Locker boleh buka. What puzzle bro? Ada puzzle apa ni? Tekan apa ni? Solve the puzzle. Solve the puzzle and escape the school. Tolonglah Ira. Tekan apa ni? Sekejap. Macam ada bentuk lah satu. Kalau kena ada apa-apa tak? Tak buka Pintu ni boleh buka? Tak boleh. Ya Allah, apa puzzle dia? Tak faham. Sekejap. Benda ni boleh buka ke? Buka. Cuba tekan ke benda ni? Oh, benda ni. Okay. Zio. Mana Zio? Sini ni. Ni tekan hitam ni. Ni hitam ni. Tekan. Ni mana hitam ni? Macam tu. Pandai. Okay. Cepat. Satu lagi. Yeah. Okay.
Oh, kunci. Okay. Pintu. Okay, nasib baiklah kita pandai buat dia benda ni. Macam nak ambil? Tekan. Okay. Exit. Okay. Yay. Exit dah. So, the puzzle and escape school. Jom kita keluar. Congratulations, you escape. Good ending. Lah, tu je ke? Yeay, menang. Kita nak sambung chapter tu terus tak? Ke kita nak buat ending lagi satu? Explore the school. Apa ramai-ramai kat sini ni? Okay, Zio, apa pendapat anda tentang game chapter 1 ni? Kita borak kejap. Apa pendapat anda? Pendapat saya jangan main game ni. Pula. Bagi Ira tak adalah seram sangat. Tapi bab kejar tu boleh sakit jantung. Itu bab kejar tu. Tapi kan, okey lah dia punya ending. Ira dapat good ending. Tapi kalau kita explore the school tu, mungkin kita akan dapat bad ending kot. Sebab hantu tu keluar 1-2 kali gitu je. Okay lah, kalau korang nak Ira dengan Zio sambung part 2, korang komen banyak-banyak, okay? So jangan lupa untuk like, subscribe, komen, share video ni pada kawan-kawan. Okay, bye. Assalamualaikum. Bye-bye.